Owner kereta ni banyak kali komplain kereta overheat. Lalas rupanya kita orang check masalah daripada coolant leaking. So kita dah jumpa dah dia punya sarang tebuan dia. Kat sini lah dia punya sarang tebuan dia leaking tu. Tengok tu, dah macam gini dah. Cak silap keluar nak tebuan nanti. Kalau kita nak buka hose radiator ni susah juga asalnya. Kita nak kena buka airbox, kena buka ECU dengan intake kat bawah tu. So kalau korang tersilap pasang ke buka ke akan edit panjang lah cerita dia. So sekarang ni kita nak buka dia punya airbox. Kita kena buka dia punya soket-soket ECU dulu. Lepas dah buka airbox dengan ECU, terbuka pula punya intake. Okay, so sekarang air intake dia kita dah buka. Tengok tu. So sekarang kita nak buka hose radiator dia. So nampak tu, dia punya air sirap dia. Okay, ni lah punca enjin korang selalu overheat sebab dia punya pipeline dia punya ni dah pecah. So kalau kita tengok kat sini pun dah pecah. Dia dah reput dah. Ni lah kat sini. So kita dah jumpa lah masalah dia. So basically apa punca diteruk macam ni sebab owner kata benda ni leaking dah lama. Tapi dia asyik top up coolant saja. Lalas makan modal. Inilah hose yang kita dah buka. Dan kalau kita tengok sini memang dah pecah, dah reput. Asalnya kat sini, tapi tengok dah pecah. Yang ni pun sama, dia dah start merekah kat ujung-ujung ni. So kita pun akan tukar juga part ni, hose ni juga. Biasanya part-part untuk konti ni kalau dah lebih 5 tahun, dia punya plastik part akan mula pecah lah. Kalau tengok kat tepi ni punya welding part pun dah mula pecah. So kita tukar alat ganti upgraded punya, iaitu kita guna yang besi supaya dah 5 tahun pun masih boleh long lasting. So inilah dia barang upgraded daripada Mercedes sendiri. So jom kita pasang. Lepas kita dah pasang intake manifold dengan sistem pipeline coolant, sekarang kita nak masukkan coolant yang baru dan kita akan check sama ada lagi leaking ataupun tak ada lah. Coolant yang kita pakai adalah ori daripada Mercedes sendiri. So kalau kereta konti korang dah lebih 5 tahun tak check cooling system, better datang check sebelum masalah tu merebak ke hose-hose lain lah. So kalau korang nak datang check ke, nak buat servis ke, minor major, roger je bijak AutoCare.